Boleh. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Syakira, ni saya ada beritahu untuk awak supaya ada adik-adik awak. Wah, sedapnya. Terima kasih. Sama-sama. Ha, nampak tak perbezaan di situ? Kasih adalah pelanggan pembeli, manakala Syairah ialah pemakan coklat. Dan kelakuan Kasih memilih coklat itu adalah sebahagian daripada gelagat pengguna. Dek Tani ni tengah viral lah. Diskaun 70% pula tu. Murah gila. Sekarang, rangsangan ini sedang diproses. Kotak hitam minda Kasih, di sini emosi peribadi, psikologi. Kasih bergelut. Perlukah aku beli beg ni? Beli je lah, kawan kita semua dah pakai beg ni tau. Okeylah, saya belilah. Pilih colour pink. Kita bayar unit 20. Let's order. Kenapa Bashira ni suka beli kopi mahal setiap hari? Membazir lah. Ini faktor peribadi saya. Saya memerlukan tenaga Elsa dan daya hidup saya memang suka kafe estetik. Kalau saya beli baju baru ni untuk raya nanti, kira faktor budaya lah kan? Betul. Dan saya pula beli kaset ni sebab Ali suka favourite saya gunakannya.